Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Shazrina channel. So aku dekat Mekah. Kita orang nak ucapkan salam Ramadan untuk semua viewers yang tengok YouTube kita orang lah. Dan terima kasih selama ni menonton, layan. So semoga korang dipermudahkan urusan, selamat menjalani ibadah puasa dan diberkati Allah. Okay, hari ni kita orang stay dekat hotel yang berdekatan dengan Masjid Aisyah, Masjid Ar-Rajhi. So korang kat belakang ni Masjid Ar-Rajhi. Kenapa kita orang stay dekat sini? Salah satu option untuk dapat hotel yang selesa dan affordable dalam bulan puasa ni. Sebab hotel sekitar masjid memang sangat mahal dan juga limited lah. Nanti kita orang akan pergi Haram, naik bas lah. Sebab kebanyakan hotel yang dekat dengan sekitar Masjid Rajhi ni, diorang akan sediakan transport. Harap-harap perjalanan atau urusan kita orang tu dipermudahkan lah. Sekarang aku nak tunjuk review hotel bilik ni. Ini superior room, katil queen size kot. Katil queen. Ada sofa. Ada lampu yang boleh tukar-tukar. Canggih. Toilet. Tapi toilet dia agak squeeze sikit. Tempat mandi dia tersembunyi sikit lah. Shower. Kita orang okey je. Yang penting ni, okey, ada tempat mandi. Then ada iron. Okey. Ada safety box. Oh. Okey, laci. Ada extra bantal. Ada hair dryer. Quran, sejadah. Wow, green sikit Adrina. Untuk bulan puasa ni, takut terlebih pula. So ada kondimen macam biasalah dengan peti ais. Okey. So nice. Kalau duduk dengan family pun okey kat sini. Pintu ni bersambung dengan bilik lagi satu. Katil selesa tak? Katil selesa. Okey, harga untuk 2 malam RM700. So untuk 2 malam dan 2 orang RM700. Sangatlah okey di bulan puasa ni. Cuma kena time management lah sikit sebab kita jauh sikit. Tapi sama je aku rasa sebab tengok dalam TV tu sekarang. Sekejap lagi kita orang bawa korang pergi round sikit dekat Masjid Aisyah, Masjid Ar-Rajhi. Okay guys. Hai, sekarang kita orang berada dekat lobi hotel. Belakang ni tangga. Chandelier. Daripada tadi aku tak sebut nama hotel kan. Tu reception. Okay, hotel ni ada parking space juga yang luas untuk masuk. Okey juga parking space dia, macam luas. Nak masuk tu luas lah kan. Kalau tak pun boleh je parking kat luar ni Korang tengok tu reflection matahari. Cantik. So tadi bilik kita orang kat situ lah kot. Sebab nampak ni. Tapi tak nampak pula shawarma. Sekitar ni, ni Park Inn hotel kita orang stay tu. Bawah dia ada Esso Coffee. Jalan few meters je sampai ke Masjid Rajhi ni. Sini ada hotel lain macam ni, Millennium Hotel, Capton. Dan ada kedai-kedai. So boleh berbuka sekitar masjid ni lah. Sekejap lagi kita berbuka kat sini. Ni minyak wangi.
Uts. Masjid Rajhi. Ni tempat berbuka. See? I told you. Dah dapat dah satu. Sedap. Kita tengok sikit apa ada dekat Esso Coffee ni. Tuna sandwich. Oh, cheesecake. Macam menarik cheesecake dia. Ada mini brownies, puding miso. Tak tahu apa puding miso ni, tapi kita orang beli tiramisu. Sebab itu aku pernah makan tiramisu kat sini. Sedap. Ni burnt cheesecake chocolate bar. Ini buka special. Lain daripada lain hari ni buka tiramisu. Sedap. Benda manis sedap. Semua dah get ready dengan makanan dia orang sendiri. Ni first time kita orang masuk Masjid Aisyah ni. Ini bahagian atas tau, tingkat atas. Dia ada lagi satu tingkat bawah. Korang tengok seni bina dia macam lain sikit lah daripada Masjid Nabawi, Masjid Haram. Tengok ni kayu atas. Foggy. Ingat kebakaran. Dia orang bakar bukur. Ni bahagian perempuan Masjid Rajhi. Tapi bahagian perempuan masuk kot belakang ni. The floor selected is a restricted floor. Dah naik dah. Hah? Dah naik dah. Stress. Aduh. Going down. Memanglah untuk safety, tapi macam Tabikul menyusahkan. awal. First floor. Awal. Sini. Kita orang nak pergi ke masjid hari ni. Second day kat Mekah. Kita naik bas. بوابة المسجد. Mosque Gate. Bas pukul 4. Itu bas dia on time Kalau korang duduk kat hotel ni senang, dia ada dah siap-siap signage. Ada bilik kosong ke tak? Tapi aku tak tahu sekarang ni ada ke tak. Sebab tak berlampu. Office tutup. Semalam dia ada. Mungkin lah sebab nak solat asar ke. Alhamdulillah. Dah sampai dekat checkpoint. Tempat pertukaran bas. So dari hotel ke sini ambil masa dalam 15 minit lah perjalanan. So tempat ni mengingatkan kita orang waktu kita orang buat haji tahun 2022. So ni kita akan ke arah bas yang akan hantar kita ke Haram. Itnin. Sabar. RM8.50 seorang pergi balik. Okay, Alhamdulillah. Bas ni berhenti dekat Ajib. Ni ada Ajib Makkah Hotel.
Kalau korang dari Kudai Parking, bas akan berhenti kat dalam sana, yang belah sana. Bas warna oranye, merah, hijau. Tu bas yang dari Kudai Parking kat belah sana. Cakap tak apalah, panas. Sekejap je. Panas dunia. Saya berteduh daripada dia. Tengok. Alhamdulillah kita orang dah masuk masjid. Tapi bahagian Abdullah Expansion tu yang ke belah, kalau daripada Clock Tower tu belah kiri. Opposite Jabal Omar kan? Jabal Omar punya hotel. Jabal Omar. Dekat-dekat lah dengan Jabal Omar. Tempat ni pun bahagian ni special day je dia orang buka, macam bulan puasa, waktu haji buka. Kalau biasa tak buka. Tadi aku dapat makanan. Tengah jalan-jalan aku dapat makanan. Tapi tak dapat, adik-adik tu bagi. Saya belakang dia je kot. Mungkin sebab eye level tu nampak syas tau. Budak dah eye level nampak syas. So bila aku tinggi so tak ada nampak. kelebihan yang kedua, orang pendek. Jom kita review. Kita dah berbuka Masjid Haram. Ada roti, air mineral, kurma, zabadi, yogurt, tisu basah, sudu. Kecil ni makan yogurt dan duka, Madinah duka. Nanti kita tunjuk macam mana makan dia. Dapat lagi. Apa ni? Apa ni? Oh, Sabun bentuk lah. apa? Ni makanan ke? Sabun. Nanti kita tengok. Sabun? Alhamdulillah dapat bawah. Bagi air fry zabadi yang dicampur dengan duka, Madinah duka. Itu roti tu. Roti sedap. Okay. Okay. Boleh diterima. Alhamdulillah kita orang dah sampai hotel setelah Tengok ni menggeletar. shaking pegang telefon. Selesai tarawih malam ke-11. Alhamdulillah. So So tadi tarawih 10 rakaat kan? 10 rakaat tambah 3 witir. 21 witir. 21. Tapi dia 6, lepas habis 6 tu dia solat jenazah kejap. Tukar imam. Lepas tu teruslah habiskan sampai ke witir. Itu sajalah perkongsian kita untuk video kali ni. So kalau korang boleh ambil peluang ni untuk try lah hotel kat sini. Kita orang duduk Park in Radisson. Pasal ada 4 Point by Sheraton, ada Copthorne, ada Millennium. Sekeliling ni je, sekeliling masjid ni saja. So nanti few months ada lagi satu tilal. Tak tahulah sekali kalau dengan price shopping mall kot. Harapnya price tak naik lah. Tapi semua pun unexpected. Semoga amal diterima lah, InsyaAllah, amin. Untuk semualah korang pun. Kita orang doakan untuk semua korang pun dapat peluang untuk menunaikan umrah dan sampai ke Masjidil Haram, Madinah. InsyaAllah. Masih sihat-sihat ni. Amin. Ada peluang, mampu, datang. InsyaAllah. Okay. Terima kasih sudi tengok video kita orang. Teruskan support lah sikit. Subscribe, like, share YouTube. Komen. Apa pun nak tanya, boleh tanya. Okay. InsyaAllah kalau kita orang boleh jawab atau share information, kita akan share. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.